Terima kasih kepada Menteri Besar Johor kerana memberikan bantuan kepada mahasiswa. Saya percaya ini akan memberi banyak manfaatlah kepada semua mahasiswa, terutamanya mahasiswa negeri Johor. Dapat mengadakan majlis penyerahan of mahasiswa anak Johor bagi Don Permas. Majlis ini juga sekadar satu acara penyerahan bantuan semata-mata, bukan hanya satu acara penyerahan bantuan semata-mata, tetapi merupakan tanda keprihatinan Kerajaan Negeri Johor di bawah kepimpinan yang amat berhormat Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz bin Ghazi, terhadap kebajikan masa depan anak-anak Johor, khususnya golongan mahasiswa. Dan maju Johor! Maju Johor! Maju Johor! Terima kasih Menteri Besar Johor. Yeay!